Kenapa netizen Malaysia sangat-sangat lemah dia punya mental, mudah triggered? Sebab korang suka cakap pasal orang. Korang berminat pada level individu. Kalau macam aku guys, aku tak kisah untuk berdebat dengan seorang netizen. Sebab even kalau aku menang pun, seorang je efek dia. Aku lebih kepada makro level. Aku suka bagi idea and satu masyarakat trigger. Yang tu aku suka. Tapi aku tak suka personal, individu, tak berminat. Mindset korang nak setiap orang kat Malaysia ni sama pendapat dengan korang. Bila ada orang tak sama pendapat korang nak orang tu berubah jadi macam korang. Ataupun korang nak patahkan hujah dia. Ataupun korang nak menang dengan dia. Tu sampai korang sanggup berdebat dalam ruangan komen. Sebab tu korang lemah guys. Apa kata mulai hari ni, bagi mampusnya individu, kita fokus pada idea. Kita cakap pasal idea. Nak gaduh boleh, tapi gaduh pasal idea lah. Jangan gaduh pasal orang. Aku terlampau matang untuk gaduh dengan siapa-siapa guys. Korang je gaduh dengan orang. Aku tak gaduh apa guys. Untuk paid review ataupun apa-apa collaboration, korang PM je account ni di MBA Islam.